warna kuning ni kena dengan warna purple ni kan. Warna kuning ni kena dengan purple ni. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada Y16. Okey. So, kalau ikutkan dia datang ni, kawan dia racun dia suruh datang. Sekarang kawan dia terracun pula untuk pasang spotlight. Okey, saya tak ada racun pun. Saya tak ada pun suruh panggil dia untuk pasang. Tapi kawan ADV ni racun ni. So stok saya ada, insyaAllah. Untuk spotlight yang biasa ni saya ada, dan spotlight yang baik sikit pun saya ada. Tapi untuk crash bar lah, yang ada crash bar, spotlight baik tu. Okey, yang macam video-video saya yang ada tu, yang daripada saya. Okey, tapi kalau macam EMS, Motovoof, Feature Eye, Kwik, itu semua yang mahal kena order lah. Order dengan saya. Itu perlu ambil 3 hari lah, 3 hari ataupun seminggu untuk order lah. Okey. So untuk Y16, customer ni pilih untuk pasang spotlight yang jenis biasa ni. Dia bukan biasa sangat macam saya beritahu. Bukan jenis biasa sangat. Okey, macam saya beritahu, saya dah R&D, saya dah try. Okey, yang mana okey baru saya boleh recommend kat customer. Okey, untuk Y16 kita akan pasang dekat sini lah. Okey. So dia ada dua cara tau. Okey, satu dia terkeluar, satu dekat dalam. Okey, tapi yang ni saya akan buat dia ke dalam lah. Kalau kat luar tu pun dia cantik juga, tapi yang biasa saya dah pasang kat dalam lah. Okey, so nanti kita tengok selepas siap pemasangan spotlight ini dekat Y16 ni. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dekat Y16 ni. Okey, asal cerita dekat ADV 160 ni, kawan dia duk bakar-bakar, yang ni datang pasang juga. Okey. So saya akan tunjuk spotlight yang saya pasang ni memang sesuai untuk Y16. Okey. So kalau anda dapat lihat dekat sini, nampak keadaan spotlight ni kat sini dan sini. So ini motor baru motor baru. Cuma customer ni dia ambil color lama tau. Okey, stok lama. Dia katalah. Okey. So kita on dengan motor. Okey, macam biasa untuk spotlight ni, switch dia dekat sini. Okey, switch dia dekat sini. Okey, bila kita on, dia akan jadi kuning. Okey, dia akan jadi hijau. Okey, bermaksud indikator spotlight ni menyala. Okey, tengok bila kita ubah. Okey, nampak kat sini switch ni sekali. Okey, bila kita off, nampak dia mati. Okey. So, untuk yang pertama adalah kuning. Okey. Untuk yang kedua adalah putih. Dan untuk yang ketiga, dia ada putih dan kuning. Okey. So bawah nampak, atas pun nampak. Tapi kalau kebiasaannya kita dekat Malaysia ni perlukan lampu kuning waktu hujan. Okey. Okey. So saya akan tunjukkan daripada depan. Oh ya. Balik semula. Okey. So mood kedua adalah flasher. Okey. So yang ni kalau kata daripada belakang nak memotong ke apa kan, elok guna flasher ni lah. Ini yang penting ni. So kalau kata malam orang boleh perasan lah apa benda bip-bip ni kan. Tapi kalau siang tu mungkin orang akan nampak lah, alert lah daripada side mirror. Okey, itu yang penting. Okey. So saya akan tunjukkan daripada depan kuning. Okey. Okey. Warna kuning ni kena dengan warna purple ni kan. Warna kuning ni kena dengan purple. Cantik tak? So kita masuk warna putih. Ni bukan lampu cacing anda jangan ingat ni lampu cacing tau. Ni bukan lampu cacing. Ni spotlight. Okey, spotlight ni dia menambah cahaya je. Okey. So ini adalah flasher. Okey. So anda boleh tengok. Okey. So itu saja untuk video kali ni, Y16 dan ADV 160. Jadi video saya asingkan. Okey, yang Y16 untuk pengguna Y16, yang ADV untuk pengguna ADV lah. Okey. So sebab tu saya asingkan video. Okey, jadi kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori electrical, boleh terus kontak saya dekat nombor yang tertera. Okey. Dan macam saya bagi tahu, semua video saya pemasangan dengan saya tiada pemotongan wayar, tak ada curi current. Okey. So mengikut spesifikasi lah. Okey, kalau kata short dekat spotlight saja yang short. Dia tak ganggu apa-apa berkaitan motor. Okey. So kebiasaannya orang curi current, orang potong wire, orang luka wire. Jadi bila dia short, dia akan matikan motor kita. Lepas tu nak mencari dia jenuh. Okey. So macam anda nampak, lihat dekat sana, itu Kawasaki Vulcan S. Okey. So customer tu dia hantar kedai, buat wiring, buat pasang aksesori kat luar, and then potong wire. Saya yang nak kena check dan repair. So itu pelajaran dia.
So nanti boleh cari video Vulcan S ni, apa masalah dia. Okay, so itu saja. So jangan lupa Roger saya dekat nombor yang tertera ni. Okay, ciao.